Ini Realme C71, ini Realme Note 70. Dua-duanya bawah 500 saja, memang sangat berbaloi. Tapi ramai yang tak tahu beza mereka dan ramai tanya mana lebih bagus, mana lebih berbaloi. Like dan share video ini dan kita tengok. Dari segi saiz dia memang lebih kurang, saiz yang memang selesa lah. Yang bezanya adalah dari segi design dia. Bahagian kamera dia ada beza. Yang ni C71 dan yang ni Note 70. So yang ni memang ikut cita rasa sendirilah. Untuk kualiti kamera pula, performance dia pun sama, jelas, terang dan padan dengan harga. Untuk chipset dia, dua-dua model ini guna chipset yang sama, memang power lah dalam segmen harga ini. Yang penting dia datang sekali dengan Android 15, so semua apps yang baru boleh support juga. Dari segi spek dia, RAM 6GB dan juga storage dia 128GB. Yang ni pun sama juga untuk dua-dua model. So bezanya C71 refresh rate dia 120Hz dan Note 70 ini 90Hz. Tapi kalau untuk kegunaan harian dan sosial media memang tak akan perasan banyak. Speaker C71 boleh sampai 400%, manakala Note 70 sampai 300%. Okeylah, dua-dua pun kuat. Bateri dua-dua memang cukup besar, 6300 mAh. Tapi C71 ini charging speed dia 45W dan Note 70 ini dia 15W. Dua-dua dia pakai Type-C charging. So kesimpulannya, kalau bajet bawah 500 teruslah ambil C71. Tapi kalau nak lebih murah sikit, nak lebih jimat, ambil Note 70 ini pun sangat berbaloi. Sebab performance mereka dua-dua ini memang tak jauh beza dan memanglah antara phone yang paling berbaloi untuk entry level. So yang berminat tekan dalam beg kuning untuk order. Kalau ada soalan, komen di ruang komen.